Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Sembang Digital di Bijis TV, platform perkongsian ilmu, inspirasi dan inovasi dalam dunia pendidikan. Terima kasih kepada semua yang mengikuti episod kali ini. Kami amat berbesar hati kerana dapat menampilkan dua orang tetamu istimewa yang merupakan timbalan pengurusi Majlis Guru Besar Hulu Terengganu Zon 1, iaitu Cikgu Tunku Abdul Halim bin Tengku Mansur dan Cikgu Mazni. Untuk episod kali ini, kita akan membincangkan mengenai kepimpinan pendidikan hala tuju digital di sekolah serta pandangan terhadap usaha transformasi pendidikan yang sedang dilaksanakan. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan sesi perkongsian bersama tetamu kita. Sebagai pembuka bicara, boleh Tuan ceritakan tentang latar belakang Tuan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih adik Amni. Terima kasih adik Amni untuk yang pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada kerana dapat orang kata mewujudkan suasana yang begitu canggih di SK Bukit Gasing ni di bawah kepimpinan Tuan Guru Besar lah, Cikgu Amir Hamzah, untuk ruangan podcast pada kali ini. Dan kami diberi peluang untuk berada bersama-sama dalam siaran podcast kelolaan SK Bukit Gasing. Jadi nama saya Tengku Abdul Halim bin Tengku Mansur, Guru Besar SK Ajil. Sebelum ni saya bertugas di SK Tapu selama lebih kurang 2 tahun setengah lah, sebelum saya berpindah ke SK AJ hingga sekarang. Okay. Boleh Puan pula? Okey, baik. Okay, terima kasih kepada adik moderator, adik Amni. Dan juga terima kasih kepada warga kerja untuk podcast pada hari ini. Okey, nama Cikgu Mazni binti Ismail dari SK Bukit Gemuruh. Okey, sama-sama bukit lah kita hari ini. Okey, jadi tahniah kepada sekolah SK Bukit Gasing ni atas terciptanya ruangan podcast dan juga peneraju kepada sekolah digital lah untuk negeri Terengganu pada tahun ni. Jadi itu bukan satu benda yang mudah lah untuk kita semua melaksanakan. Jadi hari ini tujuan kami ke sini adalah untuk melihat dengan lebih dekat, kerana kita dengar-dengar hujung telinga saja. Jadi hari ini kita syukur sangatlah dapat bersama-sama dengan berada di realiti SK Bukit Gasing ini. Itu je. Sepanjang Tuan dan Puan menerajui sekolah Tuan dan Puan, apakah antara pencapaian atau kejayaan yang paling membanggakan sama ada dalam bidang akademik, kurikulum maupun inovasi digital? Baik, sebelum saya berkongsi pengalaman tentang sekolah yang tempat saya berkhidmat, sebenarnya saya inilah kali pertama, pengalaman pertama berada dalam podcast. Pengalaman pertama ni duduk di kursi dengan mic yang besar macam ni kan. Jadi terima kasih Cikgu Amir kerana memberi peluang dan ruang kepada saya untuk berada dalam orang kata saya langsung juga ni kau. Saya langsung. Saya langsung podcast ni. Adik Amni. Jadi okey. Sebagai sejak saya menjawatlah jawatan Guru Besar ni, sebab saya masih lagi baru lagi lah dalam jawatan Guru Besar. Tapi antara kenangan yang paling saya orang kata menjadi kebanggaan saya jugalah, sekolah saya pernah dinobatkan sebagai juara dalam Majlis Apresiasi Sukan Daerah Hulu Terengganu
menjadi tempat pertama Johan untuk kategori sekolah grade C. Wow. Sekolah grade B. Sekolah grade B pada tahun lepas. Yang telah dijalankan di Pusatko Negeri Terengganu lah. Itu pencapaian yang yang tidak saya lupakan lah. Pencapaian yang kira hebat juga untuk sekolah saya, yang mana sekolah saya ni tidaklah sebesar mana masa tu. Jadi sekarang ni saya baru lagi berpindah ke SK Ajil, insya-Allah lah. Dengan lawatan penanda aras pada hari ini di SK Bukit Gasing, insya-Allah banyak benda-benda yang boleh kita pelajari dan kita akan cuba untuk meningkatkan lagi pendidikan digital di SK Ajil yang saya sedang berkhidmat sekarang. Kalau Puan pula? Okey, jadi kalau untuk SK Bukit Gemuruh merupakan salah satu sekolah tradisi lah kalau kita kira. Baru lagi berkembang melalui sistem pendidikan yang baru. Kalau satu ketika dahulu SK Bukit Gemuruh dalam kategori sekolah terbaik lah UPSR suatu ketika dulu. Okay, jadi untuk pencapaian lain kami juga ada menerusi bidang kesenian lah tarian balai, yang mana tarian balai itu adalah tarian tradisi kampung. Maka melalui murid sekolah SK Bukit Gemuruh lah tarian itu diperkenalkan semula oleh kami lah di sekolah. Namun begitu dia melibatkan orang kampung sendiri menjadi tenaga pengajar, dan kami hanya mengurus murid-murid yang akan mengikuti sahaja. Okey, buat masa inilah. Okey, untuk yang lain-lain saya akan cubalah dapatkan apa yang terbaik di sini untuk kita cuba kembangkan di sekolah kami lah, di sekolah saya sendiri dan juga sekolah kawan-kawan yang hadir pada hari ini, insya-Allah. Kita sering mendengar istilah murid fasih digital. Pada pandangan Tuan, apakah maksud murid fasih digital dan mengapa ia penting untuk masa depan kanak-kanak? Okey. Untuk murid fasih digital ni, kita sekarang ni sedang berada di zaman teknologi tanpa sepadan. Ya. Okey, jadi sudah tentu setiap murid Gen Z sekarang. Gen Z. Adik Gen Z lah ni. Adik umur berapa tahun? 11. 11 tahun. Lahir tahun bila? 2015. 2015. So yang lahir pada 2010 ke atas dinamakan Gen Z, yang sudah tentunya sentiasa terdedah dengan teknologi yang mungkin pada zaman kami dulu tak terfikir pun dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang. Jadi sangat-sangat wajarlah pada zaman ini teknologi itu sangat penting, terutama sekali kepada murid-murid yang akan menerokai pelbagai perkara yang semua melibatkan digital. Sehingga kan selepas ni penggunaan duit secara praktikal di tangan pun mungkin tidak akan berlaku lagi. Semuanya akan menggunakan teknologi. Sama ada dari segi kita nak bayar, perkhidmatan, sama ada kita nak bergerak ke sana ke sini, semua menggunakan teknologi. Sebab itulah bagi saya murid-murid zaman sekarang ni mesti menguasai digital untuk kehidupan di masa akan datang, dan juga dalam pembelajaran yang berlaku sekarang ni. Kalau kita tengok sekarang ni pun, podcast sekarang ni pun kita menggunakan digital, dan yang menguruskan, yang menjalankan podcast ni tersebut adalah murid-murid sebaya macam adik Amni. Okey. Jadi itulah kepentingannya fasih digital untuk murid-murid yang ada di zaman sekarang.
Terima kasih Tuan. Jelas bahawa murid fasa digital bukan sekadar mahir menggunakan gadget tetapi mampu menggunakan teknologi secara beretika, kreatif dan bertanggungjawab. Negeri Terengganu kini giat membudayakan Twikrama Digital. Pada pandangan Puan, apakah kekuatan inisiatif ini dalam memacu perubahan di sekolah? Okey, dari segi apa yang diusahakan oleh JPN kita sendirilah berkenaan dengan membudayakan TV Krama Digital ini bertepatan dengan arus perubahan sekarang dari segi pendidikan kita lah, yang mana dasar kita sendiri pun menerapkan tentang dasar pendidikan digital. Jadi amat perlulah kerana memberi pendedahan kepada semua warga sekolah, terutamanya guru dan juga murid lah fokus utama, kerana murid sekarang ni diajar mengikut saluran yang betul. Kerana apa orang kata, kalau ikut mengajar murid mengikut arus mereka, ikut zaman mereka. Jadi zaman kita sekarang ni adalah zaman pemodenan yang mana digital di hujung jari. Maka TV Krama ini wajar diadakan bagi memberi pendedahan dan juga memberi ruang kepada anak-anak, terutamanya murid-murid, dari segi merealisasikan apa yang berkait dengan digital itu sendiri. Okey. Terima kasih Puan. Jelas bahawa Twikrama Digital bukan sekadar memperkenalkan teknologi, malah membina budaya pembelajaran yang lebih inovatif dan relevan. Tuan berpeluang melihat sendiri projek Twikrama Digital di BGS TSK Bukit Gasing. Apakah perkara yang paling menarik perhatian Tuan? Sebenarnya bila saya mula memasuki pagar SK Bukit Gasing ni, saya dah terasa kesan aura dia sebenarnya. Aura yang ada di SK Bukit Gasing ni. Bila sampai masuk, kami dibawa ke bilik mesyuarat untuk mendengar taklimat daripada Tuan Guru Besar, Cikgu Amir, dan beliau telah menunjukkan projek-projek ataupun program aktiviti yang telah dijalankan di SK Bukit Gasing. Jadi saya tengok, bila saya melihat di situ, memang dia ada kesinambungan antara guru dan murid. Mana murid celek, murid fasih digital, guru celek ICT. Mana ada gabungan tersebut bagi menjadikan SK Bukit Gasing ni antara yang terbaik di negeri Terengganu. Bahkan juga impak daripada penjitilan penjitilan yang dikuasai oleh murid-murid di SK Bukit Gasing dan juga dengan bantuan semua guru di bawah kepimpinan Tuan Guru Besar, menjadi impak juga kepada kejayaan dalam bidang-bidang yang lain, seperti kurikulum, co-kurikulum, co-akademik dan sasiah. Jadi bagi saya penjitilan ini sangat-sangat penting bagi membantu ke arah kemenjadian murid di mana-mana sekolah yang kalau kita kata menjadikan digital ni sebagai satu perkara yang boleh dimantapkan lagi di mana-mana sekolah. Okey. Pandangan seperti ini pastinya memberi semangat kepada warga sekolah untuk terus berinovasi. Jika projek seperti ini diperluaskan ke sekolah lain, pada pandangan Puan, apakah impak yang boleh diberikan kepada guru dan murid? Okey, kalau dari segi pendigitalan ini, jika diberi peluasan dan juga diberi peluang kepada semua sekolah yang ada, yang pertamanya impak yang sangat memberi kesanlah kepada sekolah, terutamanya. Namun begitu, untuk menghasilkan sekolah digital seperti sekarang ni, kita memerlukan sumber.
Okay, kalau ikut sumber yang ada, perlu ada kepakaran. Kepakaran itu sangat penting lah dari segi gurunya, dan barulah aplikasikan kepada semua murid. Maka bila pertemuan antara dua, kepakaran dan juga tenaga yang boleh turut sama merealisasikan pendigitalan ini, maka terhasillah sekolah seperti SK Bukit Kasing ini. Jadi syabas dan tahniahlah Terima kepada kasih. pengurusan sekolah, terutamanya kepada murid-murid yang cemerlang lah, kita kira sekolah ini adalah sekolah yang tepat dipilih untuk memulakan langkah pertama sekolah digital negeri Terengganu. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua tetamu atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Semoga segala perkongsian pada hari ini dapat memberi manfaat kepada para pendidik, murid dan seluruh komuniti pendidikan dalam usaha melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan celik digital. Saya Nur Amni Humaira. Jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye.